Semak-semaknya tinggi ya. Banyak sampah-sampah di luar rumah ni. Ini dia rumahnya. Sebuah rumah tinggal yang terletak di atas bukit lah. Jadi sekarang ni saya masih lagi berada di negeri Pahang. Dan akan explore ke satu lagi lokasi tinggalan rumah yang dah jadi kawasan hutan di atas bukit ni. Ini dia rumahnya. Nampak semak-semak yang begitu tinggi di bahagian luar. Oh, ni ada scanner MySejahtera ni. MKS Service. Dan di luar ni ada helmet. Adakah tempat ni dulu merupakan sebuah bengkel? Oh ya Allah. Astaghfirullahalazim. Terkejut betul. Tiba-tiba melulu keluar. Belum lagi masuk ke dalam. Astaghfirullahalazim. Jadi sememangnya satu salam pengenalan yang tak berapa cantik untuk saya masuk ke dalam rumah ni bila disambut oleh kelawar. Okey, jom kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalamnya seperti sebuah rumah tinggal. Wah, banyak betul nyamuk dekat sini. Okey, jom kita teruskan eksplorasi. Terus ke ruangan dapur dan di sana ada bilik air. Dan di sini ada kopiah. Expired 2024. Baru lagi ni. Risau takut ada siapa dalam ni. Astaghfirullahalazim. Sekali lagi terkejut kelawarnya. Oh, ni ada kelambu ni. Ada yang tidur dekat sini. Wah, tinjau dulu lah. Kita tinjau dulu. Takut tempat ni ada sesiapa. Ni kosong. Dan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, juga kosong. Okey. Jadi dalam rumah ni clear. Saya akan mulakan eksplorasi di ruangan dapur dulu. Kita kena cek dulu keselamatan di sekitar rumah ni, sama ada selamat ataupun tidak untuk dieksplor. Oh, ni ada satu ruangan yang dah ditutup dengan papan ya. Ruangan apa ni? Oh, semacam store. Nampak ada barang-barang dalam tu. Ni semacam rumah kontraktor pun ada juga. Sebab ada barang-barang yang digunakan untuk sektor pembinaan. Astaghfirullahalazim, apa tu? Oh,
Di belakang ni ada perigi, nampak tu. Dan kawasan hutan ni, saya dah cek di Google Map, belakang ni kawasan hutan tebal lah. So kena berhati-hati dengan hutan pahang ni. Perigi. Tapi periginya dah tertanam. Dan di sebelah ni ada lagi ruangan yang dah roboh dan ditumbuhi dengan pokok di tengahnya. Kita masuk lagi ke bahagian dalam. Ni ada televisyen. Ni bilik air, jadi tak perlu saya nak explore sangat bahagian ruangan bilik air. Di luar ni begitu suram. Mungkin nak hujan. Walaupun sekarang ni baru pukul 4 suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan kosong. Dan di situ ada tasbih digantung. Okay. Ini semacam rumah kontraktor ni. Aku hutang sama orang. Banyak betul hutang. 16,500. Banyak betul hutang dia. Ni dia kelambu ni. Tak gunakan lagi ni. Okey dah. Ada lagi bilik ya. Kesan ada yang tinggal lah. Ada kain. Dalam ni begitu panas lah. Tak ada udara yang masuk ke semua tingkap dan ruangan tertutup. Ni ada kalender ni, tahun 2019. Oh, bermakna dah 6 tahun ditinggalkan. Ada emas lah. Dan ruangan bilik ni, oh ada banyak kad ni. Al-Quran pun ada disimpan. Dan ni ada almari penuh dengan kotak rokok. Okay, dan juga ada dokumen. Saya tak nak review begitu detail dokumen ataupun apa-apa yang berkaitan dengan privasi yang ada di rumah ni. Sekadar kita explore, melihatkan keadaan dan juga apa yang ada di sekeliling rumah ni. Ada ni apa tu? Kelawar mungkin.
Ada plastik mi segera dalam ni. Okey dah. Sakitnya tidur atas papan plywood mas. Ada kerusi rehat. Dan itulah dia ruangan-ruangan yang ada di rumah ni. Tak begitu luas, cuma itu sahaja. Dah azan asar. Sekejap lah saya stopkan rakaman. Kita beri laluan pada azan. Oh okey. Oh terlupa, baru perasan ada mesin basuh di luar rumah ni. Okey, jadi ke semua ruangan dalam rumah ni saya dah explore. Nampak begitu gelap di bahagian luarnya. Okey, jadi jomlah. Berpeluh-peluh. Cuaca pun dah makin mendung. Dah mula gelap langit lah. Jadi saya akan turun kembali ke bawah dan kita akan teruskan lagi misi ke lokasi yang berikutnya. Okey, terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini dari awal sampai ke akhir, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam video eksplorasi yang berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Tan 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 tan